Ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian hal ehwal Sabah Sarawak. Yang kedua, unit pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Dan yang ketiga, Jabatan Perkhidmatan Awam. Untuk bahagian hal ehwal Sabah dan Sarawak, ini saya punya tugas utama. Itu yang dipertua, terlebih dahulu saya mengucapkan ucapan terima kasih kepada YB Sepitang, YB Tuaran, Putatan, Sandakan, Bandar Kuching, Kelabakan dan Tanjung Manis yang telah membangkitkan mengenai Perjanjian Malaysia 1963. Izinkan saya menjawab perkara-perkara berkaitan hal ehwal Sabah Sarawak yang mencadangkan agar hak-hak asas seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 dilaksanakan secara konsisten serta menuntut kerajaan persekutuan menyelesaikan baki perkara tertunggak demi menjamin keadilan bagi rakyat Sabah dan Sarawak. Secara umumnya, semua perkara yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat tersebut dapat dirumuskan seperti yang berikut. Yang pertama, peranan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak. Komitmen, yang kedua, komitmen kerajaan persekutuan melaksanakan perkara-perkara di bawah MA 63 dan status pelaksanaan perkara di bawah MA 63. Bagi pertanyaan spesifik antaranya mengenai kajian semula pemberian khas seperti yang termaktub dalam perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan, pertambahan ahli Dewan Rakyat dari negeri Sabah dan negeri Sarawak di Dewan Rakyat, isu kesihatan, isu kawal selia minyak dan petroleum yang dibangkitkan oleh beberapa ahli yang berhormat lain, ia dijawab oleh Kementerian Jabatan yang berkaitan. Sepatutnya rakan saya pada JPM tadi menjawab, mungkin tidak sempat, akan dijawab secara bertulis. Namun begitu, izinkan saya memberi sedikit penjelasan ringkas mengenai perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan, isu pendidikan dan isu kesihatan yang dibincangkan dalam platform rundingan MTP MA 63. Untuk makluman yang berhormat, sesi rundingan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah berhubung pemberian khas kepada Sabah mengikut Perlembagaan Persekutuan telah dilaksanakan pada 17 November 2025 dan 28 Januari 2026. Walau bagaimanapun, rundingan ini masih dijalankan dan bahagian hal ehwal Sabah dan Sarawak, Jabatan Perdana Menteri turut dilibatkan dalam rundingan antara Kementerian Kewangan dan Kerajaan Negeri Sabah. Bagi isu kesihatan dan isu pendidikan, pihak Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan telah menubuhkan jawatan kuasa kerja di peringkat kementerian masing-masing dan pihak kementerian sedang meneliti semua isu yang dibangkitkan oleh Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak. Kerajaan Madani kekal komited dalam meneruskan perundingan mengenai perkara-perkara di bawah MA 63 yang dikemukakan oleh Kerajaan Negeri dan Kerajaan Negeri Sarawak, Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak, supaya dapat diselesaikan mengikut Perlembagaan Persekutuan dan kerangka perundangan sedia ada. Satu yang dipertua, untuk makluman yang berhormat, buat masa sekarang tugas utama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak adalah bertanggungjawab secara langsung kepada bahagian hal ehwal Sabah Sarawak JPM yang merupakan sekretariat kepada Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan jawatan kuasa teknikal di bawah MTP MA 63 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Kerajaan pada 6 Februari 2026 telah memutuskan bahawa saya sendiri diberi tanggungjawab sebagai timbalan pengerusi kepada jawatan kuasa teknikal di bawah MTP MA 63. Semua perkara di bawah MA 63 yang dibawa oleh Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak telah dibincangkan di dalam MTP MA 63 dan jawatan kuasa teknikal di bawah MTP MA 63. Portfolio Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak juga bertanggungjawab ke atas